Yang Farah rasa bakso hot ni, buat dia bagi 5/5. Adik bagi berapa? 3. Hai guys, hari ni kita orang nak mukbang Indomie berasa rendang. Kita akan rasa dia macam mana, pedas ke, tak pedas ke, sedap ke, tak sedap ke, merendang ke atau tak merendang. Dari bau dia rendang banget ya. Daripada bau dia rendang sangat. Ni kita orang masak 2 bungkus. Sebelum tu ada sesuatu. Biar lebih sedap makan dia, kita tambahkan ni. Wah, Kanzler yang bakso hot. Nah, Ada 2. Okay, jom kita tuangkan. Kita makan 2 saus Kanzler. Nampak kepala dia. Banyak menggunung. Gelinding. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Belum boleh komen lagi. Terasa lagi sekali. Okay. Dia ada rasa rendang. Tapi bukan rasa rendang yang terlalu kuat, tapi dia ada rasa rendang lagi lah. Rasa macam rendang Padang gitu. Lepas tu dia ada rasa pedas-pedas sikit. Sikit je pedas dia. Mi dia kenyal-kenyal. Sedap. Mi dia rasa kenyal-kenyal. Dia memang betul-betul rasa macam kita tengah makan rendang Padang rasa dia. Bakso Kanzler pentol kan. Sedap. Saya rasa lagi tu. Lepas tu tak pedas sangat pun. Masih sangat pun dengan apa-apa. No comment. Ini dah best banget. Perpaduan yang pas dengan bakso yang pedas nih. Yang mendaging banget nih, tengok dagingnya penuh. Ditambah makan Indomie rendang. Best banget. Tapi bila tak tahu lah, makan lama-lama, bila korang makan lama-lama, dia ada rasa sikit rasa bumbu merica. Memang rasa macam sebiji rendang Padang. Sekejap dia ada rasa pedas-pedas, sensasi pedas Nusantara. Sensasi pedas Nusantara. Walaupun dia rendang, tapi dia ada rasa pedas-pedas. Ni dia nyonya. Bismillah. Nampak daging. Dalam tu daging tak potong. Sedap bakso tu. Saus dia banyak. Enggak pelit teman-teman. Sedap. Lepas beli kalau tak dalam peti sejuk, nak makan, just panaskan dekat microwave dalam 1 minit 30 saat, ataupun dalam 1 minit dia dah okey. Sedap. Makan korang. Bismillah. Bakso Kanzler.
Dari ujung-ujung baru cheese. Memang agak lain. Sopan terakhir. Masih banyak guys. Ikannya ni enak sekali. Serius enak sekali. Bikin lagi. Habis. Balik saya ini lambat guys. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. 1 hour later. Ding ding ding. 3,000 years later. Okay, last bite. Sekarang masanya kita nak bagi rating untuk Indomie rasa rendang. Okey, Adik nak bagi berapa? 4/5. Kalau mood dia, tak tahulah kali ni mood dia cuma boleh bagi 3/5. Dia rasa rendang dia, rasa sedap. Cuma mungkin sebab rendang kan, mi rasa rendang. So macam tak masuk, tapi tak tahulah, ni bagi mood dia je. Mungkin bagi orang lain rasa sedap, tapi bagi mood dia tak sesuai dengan ekspektasi mood dia lah, macam tu. Tapi rasa dia sedap. Cuma yang ni mood dia bagi 3/5, Adik bagi 4/5. Ada 4/5. sedap. Tapi untuk bakso Kaiser yang varian rasa apa ni? Yang varian rasa bakso hot ni, buat dia bagi 5/5. Adik bagi berapa? 3. Kan ada tak suka bakso sebenarnya, tapi ni masih bisa ditelan. Nurul dia tak suka bakso. Tak suka rasa bakso. Tak tahu, aneh. Dia tak suka bakso. Jadi susah nak mukbang dengan bakso dengan dia. Tapi lain kali kita cuba try mukbang bakso dengan Nurul dekat luar. Tapi overall untuk keseluruhan rasa dia sedap. Boleh cuba. Orang kena beli tau. Komen. Korang kena beli. Harus. Wajib. Wajib hukum dia. Tak beli, dosa. Okeylah, kita jumpa di video akan datang. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow. Comment, like dan share. Bye.